Selamat datang ke Carikas.com dan walaupun tahun ni dah hampir-hampir akhir, Stellantis Malaysia masih lagi bertungkus lumus nak lancarkan satu pilihan EV SUV baru iaitu Leapmotor B10. Jadi Leapmotor B10 ni ada dua varian tersedia iaitu varian Life dan varian Design. Varian Design yang paling atas sekali. Apa yang membezakan kedua-dua ini adalah tahap kelengkapan dan juga tahap kemewahan. Tetapi yang paling ketara adalah saiz bateri di mana varian Design mendapat pack yang paling besar sekali 67.1 kWh dan ia memberikan jarak bergerak yang paling jauh sekali 434 km menurut standard WLTP. Okey, beralih ke bahagian pengecasan dan secara ringkas, dua-dua varian Leapmotor B10 ni dia share AC charging speed yang sama 11 kW. Yang pasti varian yang atas ni dengan pack bateri yang paling besar mendapat DC charging speed yang lebih laju 168 kW. Tetapi tak kisah mana anda pilih, dua-dua varian ni menjanjikan pengecasan laju DC daripada 30% hingga 80% hanya dalam 20 minit. Okey, beralih ke bahagian prestasi pula, Leapmotor B10 ni dia mengguna layout motor elektrik di belakang dan juga pacuan roda belakang. Motor tersebut menjana 218 horsepower dan 240 Nm daya kilas. Kesemuanya membolehkan EV SUV ni memecut dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam 8 saat. So seperti saya bincang pada permulaan video tadi, perbezaan antara dua varian ini adalah di tahap kelengkapan dan kemewahan, tetapi ada beberapa ciri-ciri yang kedua-dua varian ini share, termasuklah paparan digital. Untuk bahagian infotainment dia, ia menjanjikan wireless Apple CarPlay dan Android Auto melalui over-the-air software update yang akan datang pada bulan 1 2026. Selain daripada itu, ada juga kemewahan seperti sunroof yang sangat besar dan juga untuk varian high-end ni, dia datang lengkap dengan balutan interior Oakertex. Dan akhir sekali, ia juga dilengkap dengan 17 ciri adas yang membawa status separa autonomi level 2. Akhir sekali, harga dan apa yang diumumkan, harga rasmi bermula daripada RM107,800 untuk varian Life, manakala untuk varian higher end design pula, harga rasmi dia bermula dari RM118,800. Tetapi untuk pelancaran model baru ini ada promosi yang sangat hebat di mana harga dia diturunkan melalui rebat dan bermula daripada RM99,800 dan juga RM109,800. Untuk info lanjut tentang pasca jualan dan waranti, anda boleh layari carikas.com/news sekarang.